Seterusnya kita akan melihat family quarrel atau pertembungan di antara adik-beradik, di antara Cobra. Cobra Black menentang Cobra Stinger. Saya akan cuba dapatkan maklumat. Saya rasa Cobra Black akan mengenakan jersey berwarna kuning dan Stinger akan yang menggunakan jersey berwarna belang-belang hitam kuning. Saya akan pastikan, saya akan cuba mendapatkan maklumat. Okey, baik. Confirm saya dapatkan kepastian Black mengenakan jersey berwarna kuning dan Sting berwarna hitam kuning belang-belang. Teruskan permainan kita pada pagi ini. Masih lagi dalam penguasaan Black. Ibarat training petang-petang. Dan mereka ni betul-betul kenal antara satu sama lain. Training bersama, makan bersama. Datang sini pun saya kira bersama-sama. Tapi mereka telah berjumpa di peringkat quarter final Bull Shield yang keempat. Dan try pertama oleh Black. Dan conversion tak masuk. Kekal 5-0. Salah satu kelab rugby yang tertua di Malaysia, Cobra, yang saya rasa masih lagi HQ mereka di sebelah Padang Utara. Masih saya ingat lagi kenangan 10 tahun lepas ketika bermain rugby di Padang Utara. Boleh tumpang mandi dekat Cobra Clubhouse. Apa tak nak masuk. Sepak mula oleh Black ke belakang. Terus kepada player. Ini dia Giant dari Sting. Hentakan atau berjaya dijatuhkan. Berjaya dijatuhkan oleh Black. Dan apa kata pengadil? Ada knock on di situ saya kira. Ball not released. Strum. Lebih memusingkan scrum. Penalti diberikan kepada gol. Terus bola dikeluarkan sampai ke winger. Adakah berjaya melepaskan diri player ni? Masih lagi dalam penguasaan gol. Tidak berjaya dijatuhkan. Keluar offload kepada forward support mereka. Dan berjaya melakukan try yang kedua. Semuanya menjarakkan mata untuk Black. Yang kedudukan sekarang 10-0. Betul-betul support sistem yang baik Kelab Cobra ni daripada pengurusan, jurulatih dan juga parents yang betul-betul support. Cakaplah tak mana tournament. InsyaAllah kalau ada Cobra, mereka akan datang bersama keluarga mereka makan-makan. Kalau ada
Penyokong-penyokong Cobra atau parent Cobra yang dengar boleh hantar sikit makanan dekat konti kami. Teruskan lagi kata pengadil, mulakan sepak mula kepada Sting. Jaya dijatuhkan. Oh, adakah boleh lepas? Tidak. Oh, pemain bola sudah keluar dari kawasan permainan. Line out untuk gol. Oh, maafkan saya, untuk Black. Berjaya di turnover oleh Sting. Terus kepada winger mereka. Dengan larian deras. Berjaya melepaskan diri. Oh, kick and chase. Tapi bola keluar. Gol berjaya mengambil bola. Adakah melakukan quick throw? Ya. Mereka memilih untuk melakukan quick throw. Terus dalam penguasaan gol. Hentakan. Player berjersey 23 ini. Racking. Seterusnya kepada forward mereka. Jersey nombor 69. Hentakan kedua. Jaya dijatuhkan. Clearance. Bola keluar pula pada winger. Black. Adakah berjaya dikejar atau terus melakukan larian try? Tidak. Berjaya pertahanan Sting menolak keluar pemain winger daripada gol, daripada Black. Bola masih dalam penguasaan Black. Oh tidak, maafkan saya. Sting. Clearance kick. Terus kepada tahanan pasukan Black. Center mereka melakukan larian. Adakah dia memerlukan? Tidak. Memerlukan support dan try ketiga, super try. Dari pasukan Black. Sedap sizing center beliau ni. Center Black ni. Jersey 24. Pertemuan adik-beradik. Cobra menentang Cobra. Dan dengan try ketiga tadi, referee menamakan skor masa pertama dengan kedudukan semasa. Cobra Black 17 dan Cobra Stinger 0. hari bulan 10 hari ini, saya ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada anak sulung saya, Muhammad Kusyai. Dan bolehlah kalau tuan-tuan dengar, boleh wish sekali dekat bawah tu. Pastinya ini bukanlah perancangan daripada manajemen Cobra untuk mereka bertemu seawal ini kategori quarter final Bull Shield. Tapi apakan daya, life must go on. Tadinya second half akan dimulakan sebentar lagi dengan sepak mula oleh pasukan Sting yang berjersey belang hitam kuning. Tapi apa pun ingin saya ucapkan, terima kasih Cobra kerana sentiasa merancakkan
menceriakan scene rugby dalam Malaysia. Setelah sekian lama masih konsisten menyertai pertandingan-pertandingan open di seluruh Malaysia. Dan baru-baru ini pada tahun ini juga untuk kategori under 12 X Rugby di Melaka juga, di SK Tanjung Minyak. Oh, hentakan yang baik. Terus kepada stand off mereka. Wah, pada center. Tarian, adakah lepas? Tidak. Offload. Knock on. Tapi terus berjaya diambil oleh player Sting. Raking, adakah berjaya mengclearkan Raking? Tidak, masih lagi dalam penguasaan Sting. Tapi betul-betul harass cepat. Tutup, tak ada ruang. Tapi berjaya melepaskan diri. Player berjersey 19 ini adakah? Tidak, berjaya ditangkap. Tapi support sampai untuk mereka terus penguasaan bola dalam penguasaan mereka. Sekat-sekat saya nak cakap. Kerana begitu pantas pace permainan ni. Dalam penguasaan Sting lagi. Adakah Sting akan berjaya mendapatkan try yang pertama? Tapi jika ada sahabat-sahabat yang menonton dan tahu apa maksud Black, apa maksud Sting ni, bolehlah kita kongsikan sama-sama. Mungkin Black ni, adakah grup umur yang membezakan mereka atau boleh kongsikan. Tapi scrum di tengah padang sekarang milik pasukan Cobra Black. Mungkin saya kira kalau tengok daripada segi saiz badan, Sting ni kecil sikit daripada Black. Adakah mungkin Black ni betul-betul budak form 3 semua 15 tahun. Mungkin Sting ni pelapis mereka. Oh, baik. Bola terus kepada winger. Hand off yang baik. Offload. Sayang sekali. Knock on. Tapi teruskan pengata mengadil. Advantage diberikan kepada Sting. Winger nombor 11 ni berlari laju. Lepas. Dan tarian yang betul-betul kencang daripada player berjersey nombor 11. Wow. All the way. Super try. Untuk pasukan Sting. Ya. Betul-betul laju player ni. Super try. Dan mendapatkan 7 mata. Kedudukan semasa sekarang. Black 17. Sting je 7. Kencang sekali larian beliau. Setengah padang. Tanpa dapat dicabar oleh mana-mana player. Clearance dan untuk mendapatkan line out. Keluar daripada zon bahaya mereka Black. Sekarang ni line out untuk pasukan Black. Betul-betul di bawah konti kami. Dan juga saya dapat lihat di bawah ni. Dua-dua pasukan yang akan berentap untuk quarter final plate. Yang pertama. Sedang bersiap sedia untuk perlawanan seterusnya sebentar nanti. Berjaya mengekalkan posisi. Terus di tackle di situ. Bola jatuh ke belakang kata referee. Main. Struggle untuk melepaskan diri.
Cuba untuk melakukan jackal. Stinger tidak, kata referee. Penalti diberikan kepada Black. Quick tap, terus keluar kepada backline mereka. Sekali lagi ada. Saya diselamatkan, offload yang baik. Menjadi jatuhkan, sekali lagi offload. Memilih untuk melakukan hentakan di tengah. Sekali lagi dalam penguasaan. Kick and chase cuba dilakukan. Dapat ditangkap oleh Presting. Dua orang player. Jatuhkan player ni. Okey. Hentakan. Tidak. Berjaya dijatuhkan. Terus melakukan racking di situ. Tidak, kata referee, terus memberikan penalti tadi. Mungkin ada high tackle, ya. High tackle dapat dikesan oleh Mr. Referee. Bijak. Ini, cuba melakukan. Sayang, bola tidak keluar. Masih lagi dalam penguasaan Black. Tapi second half ni betul-betul bermain di separuh padang kawasan Black saja. Mungkin tadi try menyebabkan fire di kalangan player Sting. Dan ada man down, saya kira ada kejang di situ pemain Sting. Tapi penalti untuk pasukan Sting. Referee menghentikan sebentar perlawanan. Terus ditukar dan Giant untuk pasukan Sting. Player berjersey nombor 8 ini. Masih lagi Sting kekal dengan game plan mereka. Gain ground. Cari padang. Kita cari tanah dulu. Dan mendekatkan mereka dengan zone try pasukan Black. Cobra Black. Line out. Saya nak tengok ni jersey nombor 8 ni. Pada semalam memang saya terpesona dengan sizing beliau. Ball not straight. Sayang sekali, kata referee. Atau adakah beliau ingin, masih lagi dalam setup, beliau ingin sekali lagi Sting mengambil line out. Mungkin beliau belum bersedia. Atau beliau ingin memastikan betul-betul beliau sedang menyusun. Okey, sekali lagi line out. Bola ke belakang, kata referee. Sayang sekali, knock on di situ. Scrum untuk pasukan Black. Berjaya mereka merampas bola dan mengurangkan tekanan kepada barisan pertahanan mereka. Scrum. Dami di situ. Bola jatuh ke belakang. Berjaya. Adakah akan dirampas? Apakah permainan yang cuba dilakukan Black ni betul-betul berisiko? Bermain dalam kawasan try mereka. Clearance kick akhirnya. Bola akan keluar dan bola keluar seterusnya. Mr. Referee menamatkan perlawanan. Adik-beradik punya gaduh. Ada masalah, terus berpeluk-pelukkan mereka mengakhiri perlawanan hari ini.